Hai, Assalamualaikum semua. Bersama dengan saya Kamarul dalam segmen Nak Tahu Apa Hari Ini. Pernah tak korang beli kerusi urut mahal, tapi lepas beberapa tahun kulit dia mula menggelupas? Sebenarnya bukan salah kerusi itu sangat pun. Okey, masalah sebenarnya ada dekat jenis leather yang digunakan. Dalam episod hari ini Maru nak sembang tentang jenis leather pada kerusi urut dekat Malaysia. Sebab ramai orang rasa kulit kerusi urut ni sama je. Sedangkan beza material boleh tentukan tahan lama ataupun tidak, selesa ataupun tak. Harga pun berbeza lah. Kejap. Korang kalau nak beli kerusi urut ataupun treadmill ataupun barangan jintel yang lain, boleh je tekan link dekat bio ataupun komen dekat bahagian bawah. Bye. Kalau korang nak tahu, kerusi urut ni semuanya bukan pakai 100% leather pun. Dia semua campuran material. Okay, so untuk yang pertama, PU leather, the most common lah. Pertama sekali, PU leather ni yang paling banyak digunakan lah. Rasa lembut, selesa, tak panas sangat. Biasa digunakan untuk kerusi urut mid-range. Okay, so range harga kerusi urut dengan PU leather ni, dekat dalam Malaysia, market harga dia range 1,500 hingga 15,000 lah. Ada model murah yang gunakan PU biasa. Okay, ada model premium yang guna PU lebih tebal dan juga tahan. Yang ni ramai orang ingat leather betul, tapi sebenarnya campuran polyurethane. Macam tu. So bahan campuran dia lah. Untuk bahan campuran PU leather ni, dia 90% polyurethane. Okay, PU 90%. Dan juga 10% fabric backing. So untuk kelemahan dia pula, untuk kelemahan dia dalam cuaca Malaysia yang panas dan lembap, kadang-kadang hujan. Sekarang pun musim hujan kan. Okay, PU boleh menggelupas kalau kita tak jaga. Nanti dekat part hujung saya akan bagi tips penjagaan leather. Okay, so untuk yang kedua pula adalah PVC leather. PVC leather yang ni dia tahan lasak. Sama harga ataupun dia lebih murah lah untuk PVC leather ni. Okay, untuk PVC leather ni pula dia lebih tahan air, okay, lebih tahan peluh dan lebih senang nak dibersihkan. Okey, untuk range harga dia, kerusi urut PVC biasanya range harga dalam 1,500 hingga 10,000. Nampak sama kan tadi dengan PU leather kan? Tapi dia punya ada perbezaan lah. Mesti ada perbezaan dia punya rasa dia. Okey, so apa bahan campuran dia pula? Bahan campuran dia 60% PVC, 30% plastic scissor dan 10% fabric. Okey, so PVC ni memang tahan lah, tapi rasa dia tak selembut macam PU. Kalau kerusi dekat tempat kawasan ramai orang guna, macam dekat kedai reflexology atau hotel, biasanya guna PVC sebab dia rugged. Okey, itulah dia punya untuk PVC leather. Okey, untuk yang ketiga pula kita ada microfiber leather. Yang ni yang paling premium lah. Dan kalau korang nak yang paling high end lah, kalau korang nak yang paling high end, ada microfiber leather. Material ni lebih kuat daripada PU. Okey, dia lebih kuat daripada PU, lebih lembut, lebih tahan lama dan rasa dia macam kulit original bang. Original. Biasanya range harga dia kita boleh jumpa pada kerusi yang berharga range 8,000 hingga 25,000 ke atas. Okey, untuk bahan campuran dia, dia 60% menggunakan microfiber dan 40% menggunakan PU yang premium. Okey, so dia masih lagi menggunakan PU leather lah. Okey, untuk kerusi urut mewah ataupun model flagship jenama besar, banyak guna microfiber untuk bagi pengalaman duduk yang lebih premium lah. Okey, so ini adalah part di mana cara-cara penjagaan leather ni. Diringkas dia. Material leather apa-apa pun sekali korang pakai, korang beli. Okey, kalau nak tahan bertahun-tahun, ada 3 benda wajib yang korang kena jaga. Okay, yang pertama, korang jangan letak dekat cahaya matahari direct sebab UV bunuh kulit paling cepat. Okey, yang kedua, setiap kali kita pakai ada peluh, mesti korang kena lap. Sebab lepas kita pakai kan, kita ada berpeluh kadang kan, kena lap. Sebab apa? Peluh tu masih dan juga boleh merosakkan permukaan kulit. Untuk yang ketiga, gunakan sabun lembut saja. Kalau pakai chemical kuat, PU dan PVC cepat retak. Okey, cepat crack. So kalau boleh, korang pakai sabun yang lembut je lah. So itulah jenis leather yang ada pada kerusi urut dekat dalam Malaysia ni. Dan kenapa harga boleh berbeza-beza sampai berbelas-belas ribu ringgit? Itu dia dalam segmen Nak Tahu Apa Hari Ni. Okey, jangan lupa follow page kami untuk topik yang lebih menarik. Bye-bye. Assalamualaikum.